Selalu kita cakap, nanti ada duit lebih, saya nak menyimpan lah. Tapi sebenarnya tunggu duit lebih sampai bila-bila pun takkan ada simpanan. Sebab bila gaji naik, nafsu berbelanja pun naik sama. Masa gaji RM1,600 dulu, kita rasa tak cukup. Tapi bila dah gaji RM10,000 pun, rasa tetap tak cukup. Dulu kata tak boleh menyimpan sebab gaji kecil. Sebab gaji besar pun, masih tak boleh menyimpan. Pelik kan? Tapi inilah realiti bila kita tak displaykan tabiat simpanan. Kalau nak ubah hidup, jangan tunggu duit lebih. Tapi paksa diri dulu untuk menyimpan walaupun RM100 sebulan. Bila menyimpan, dah jadi habit. Baru duit tu boleh jadi kawan, bukan lawan. Gaji besar belum tentu kaya. Tapi orang yang konsisten menyimpan, itulah yang akan menang dalam jangka masa yang panjang. Nak saya bantu, saya akan bantu sebaiknya.